Macam ni lah nak masak Maggi. Rebus dulu. Nampak tak ayak keledak kelabu tu? Campur dalam wax lilin. Tapi dalam bahasa saintifik, lilin tu adalah third butyl hydroquinone, TBHQ. Yang makan Maggi pasal rasa migraine, sakit kepala lah. Yes, TBHQ lah punca dah. Memang ada kajian. Bukan ada mass control trial, tetapi ada research paper mengatakan TBHQ untuk setengah orang, dia tak boleh makan. Kalau makan, jadi migraine. Sebab trigger migraine. So, macam mana nak bagi Maggi kita ni lebih sihat? Yelah, kalau hampa tengok ada satu kajian tau dibuat oleh WINA, World Instant Noodle Association. Uish, Maggi pun ada persatuan kan? Yes, persatuan ni dia buat banci tau. Setiap tahun, country, negara mana yang paling ramai consume Maggi ataupun instant noodle lah kita panggil. Yes, China dengan Hong Kong. Tak tahu berapa banyak? 46.8 bilion weh pada tahun 2024. Diikuti dengan kita punya jiran Indonesia 17.8 bilion setiap tahun. Weh, banyak gila mereka makan. Problem dengan instant noodle ni adalah apa tak? Pasal apa kita punya instant noodle kerah sebelum rebus? Kerah disebabkan oleh TBHQ tadi, lilin tadi. Lepas tu nombor 2 adalah tahu tak sebelum mereka jadikan keras ni, mereka akan goreng. Kilang akan goreng Maggi ataupun instant noodle kita ni pre-fried dengan vegetable oil. Sebab tu perasan tekstur dia macam minyak-minyak sedikit. Yes, datang pada vegetable oil sebelum korang masak tu. Ada kajian mengatakan perencah masalah Maggi ataupun instant noodle adalah perencah dia. Kalau tak perencah dia tu, koyak rasa sikit masin. Of course masin. Ada kajian mengatakan setiap perencah Maggi tu, garam at least ada 0.8 sampai 87 gram garam. Garam ni kita kena makan berapa banyak setiap hari Berdasarkan American Heart Association, garam ni ataupun WHO lah, garam ni kita kena consume at least bawah 5 gram ataupun 1 teaspoon saja. Satu paket instant noodle dah ada 8.5, tu dah over consumption of salt setiap hari. Mau tak bahaya? Dia macam ni lah. Okay, nak makan Maggi ataupun instant noodle, cara yang lebih selamat. 1, rebus dulu. Buang ayak tu. Lepas tu nombor 2, bila dah rebus elok, perencah dia tu. Kalau boleh kan, guna sikit je. Yang lain guna bahan sendiri. Sedap pun macam kawan abang ni. Tengok ni dia masak. Dia guna perencah sendiri. Sedap. Lebih, orang kata, lebih menyelerakan. Tambah pula kalau Maggi biasa, bodoh gitu je. Bukan sedap mana pun. Ni dia tambah dengan sayur. Maggi ataupun instant noodle sendiri dia tak ada sayur. Lack of fibers. Obviously, ultra wheat flour. Tepung yang guna buat Maggi itu adalah ultra processed. So dia tambah telur, protein. Dia tambah kangkung, dia tambah sawi, sumber fibers. So bagus lah at least instant noodle tu diolahkan menjadi lebih menarik, lebih nutrisi. Bukan tak boleh makan, boleh. Aku pun suka makan. Tetapi once in a while, kita modify sikit, tambah sikit untuk improve dia punya nutrisi. So, longevity POV dia adalah makan instant noodle elok, tetapi kena berhati-hati. Sebab apa? Instant noodle asalnya dia tak elok. Tambah, perbaiki, rebus dulu, tambah sayur, tambah protein, mantap.